Air kat tengah, air Abuya okey? Air Abuya. Air Abuya. Lepas tu, saya yang kena air kuku tu, sebab saya ni kena degil. Jadi, diorang paksa minum tu. Lepas tu kan, semua orang... Ramai mungkin tidak sedar, tetapi segala kesesatan yang kita lihat sekarang dalam GISB sebenarnya telah bermula sejak zaman Al-Arqam yang dipimpin oleh Abuya Ash'ari sendiri. Di bawah ajaran Abuya, banyak amalan pelik mula dipraktikan, seperti mengambil berkat dengan memakan sisa makanan Abuya seolah-olah ada kuasa luar biasa dalam setiap benda yang disentuhnya. Selepas kematian Abuya, bukannya ajaran-ajaran pelik ini berkurang, malah makin banyak amalan tak masuk akal ditambah dalam ajaran GISB. Apa yang lagi mengejutkan, kanak-kanak dalam GISB pun didoktrin dari kecil, diajar untuk menerima amalan-amalan ini tanpa soalan, sehingga taksub dan tak boleh membezakan lagi antara ajaran yang sahih dengan yang telah menyimpang jauh. Terdengar juga pendedahan bahawa ahli GISB jarang solat Jumaat, hal yang amat serius kerana ia adalah kewajiban dalam Islam. Namun dalam masa sama, aurat mereka dijaga rapi untuk memberi imej seolah-olah mereka mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Satu lagi aspek yang tak dapat diterima ialah cara mereka melakukan tahlil. Menghadap peninggalan Abuya seperti janggut, air kuku dan air gigi, mereka melibatkan benda-benda ini seolah-olah ada keistimewaan rohani. Semua ini menunjukkan taksub yang keterlaluan sehingga memandulkan akal. Tanpa sedar, mereka telah membenarkan pemujaan yang melampau kepada Abuya yang Islam larang keras. Video ini mengajak kita menilai dan mengambil iktibar betapa bahayanya taksub buta yang boleh membawa kita jauh dari landasan Islam yang sebenar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan. Saya belajar dengan ustaz-ustaz lain, pergi kuliah sana, pergi kuliah sini. Saya memang rasa, bukan rasa, memang saya yakin memang kesesatan ni sebenarnya bermula daripada Abuya lagi. Betul. Dan dia semakin teruk bila Abuya tu dah meninggal, jadinya diorang dah lost. Abuya dah meninggal ni. So nak buat apa? Kan? So that Umujah pun, wife dia, mulalah create mereka cerita yang Abuya tu raib. Menambahkan kesesatan. Betul, benda tu akan berterusan. Penipuan ni bermula dan dia akan berterusan. Benda-benda berlaku, dia mulalah cakap ni fitnah. Kita orang adik-adik macam malas nak cakap sebab benda ni. Yelah, masa saya cakap benda tu dah kotor. Kau cakap apa pun, susah nak bagi dia orang faham. Jadi biarlah. Saya macam malas lah, biarlah. Menarik. Memang ni sebenarnya memang daripada, kalau tanya saya personal ni, saya memang saya yakin ni semua bermula daripada Abuya sendiri. Betul, apa yang dia buat tu betul. Macam dia punya perjuangan dia. Tapi boleh tak jangan masukkan benda-benda yang syirik, benda-benda yang merepek. Boleh tak bayar je dari staff? Boleh tak jadi company yang okey, company yang bayar. Buat bisnes. Betul, company yang bayar betul-betul bisnes, company yang bayar zakat, bayar tax. Boleh tak? Benda korang dah bagus, tapi itulah sebabnya diorang takkan boleh kawal staff kalau tak ada unsur-unsur taksub ni. Itu je. Saya ada dengar. Ini saya dengar Hesin, mungkin puan pernah dengar juga. Mungkin kita boleh kongsi. Zaman Luqman, dia pernah ada cadangan untuk nak bayar gaji staff. Tapi kemudian diturunkan. Ya betul. Dia nak letak gaji at least gaji basic lah, RM1,500 kan. RM1,100 masa tu. Tapi diorang atasan tak setuju dan digulingkan oleh Nasir. Nasir si gatal tadi lah. Lepas ni saya panggil Nasir si gatal lah. Taklah dulu lah, tapi sekarang saya tak tahulah. Bini dia sampai 4, anak dia sampai 32. Ya. Hati. Tapi saya nak bertanya juga, dia tu bini dia 4 tu, 4 memang 1, 2, 3, 4 atau dia cerai, yang lain dia tambah baru? Masa saya dulu, waktu dah ada 3 tau. Waktu zaman saya dulu. Dia ada 3. So that bila hari tu saya tanya kawan saya, mana wife dia seorang lagi, macam
macam seorang lagi tak ada tu yang kurus. Saya tak ingat nama dia. Tapi yang Azura tu saya kenal lah. Tiba-tiba saya tengok dia kahwin dengan Mubarakah, anak Abuya yang perempuan tu. So dia macam ini ceraikan seorang lagi ke kan? Macam pelik lah. Tapi tak sure lah sebab benda tu saya dah tak ada kan. Saya tak berani pula nak cakap pasal kahwin ni kan. Cuma pengalaman saya duduk di Labuan tu memang berbeza lah bila kita ni orang bawahan dan berbeza juga dengan kehidupan di atas. Okey, sebab saya kan hidup dekat rumah Abuya tu. Kat banglo dia besar gila je. Banglo dia besar. Betul. Bilik latest dia bukan biasa-biasa Okey. Ini orang yang masuk dalam banglo lagi Kami tengok saya masuk dalam tu memang saya masak lah. Dalam tolong masak. Saya tak ada restu. Saya macam kalau semayang kita pergilah semayang dengan Abuya semua kan. Jadi kat Labuan. And then okay, bila Abuya dah habis makan, Abuya makan tak banyak. Masa tu kan dia dah tak sihat. Memang sakit. Kita orang ni masa tu kecil. Masa tu umur kau 13, 14 tu. Makan bekas Abuya. Saya dah agak dah. Ayah Abuya tu minum. Berebut-rebut ni. Berkat. Ya Allah. Lepas tu, saya sampai sekarang kat rumah ada lagi lah. Kat rumah mak ada lagi. Saya simpan dia punya tisu. Tisu Abuya makan tu saya simpan. Buat Kita tak tahu lah. Sebab kita kan kecil masa tu. Jadi kita macam ikut je tau. Kalau ingat sekarang macam apa benda bodoh aku buat ni. Gila. Macam ni. Tak apalah kan. Macam pengalaman hidup. Supaya at least bila sekarang ni kita berhati-hati. Memberi pengajaran kepada orang lain. Ya, betul-betul. Ya, korang dengar kan sekurang gelian. Tapi itulah hakikat yang berlaku. Jadi, tapi ni sekarang ni kan macam lagi pelik. Sebabnya kalau dulu Abuya je. Abuya punya air janggut sahaja. Abuya punya tisu berkat-berkat tu sahaja. Tapi sekarang ni kalau Abuya sahaja. Yang lain tak ada. Umujah apa tak ada. Tak ada. Bila Abuya dah meninggal tu barulah yang pelik-pelik. Yang sekarang ni kan lagilah dengan asing punya bila ikut dari tu. Ahli anggota lembaga pengarah ALP semua ada. Ya, semua ada. Nak Azura tu pun ada tisu dia. Ya Allah, serius lah korang ni. Bila tu dah macam merepek sangat. Isteri saya tanya, tisu apa tu? Saya kata tak tahulah tisu apa. Tu bau sikit. Aduh, ya Allah. Pening balik. Ini pengalaman saya bercerita. Cuma saya cuma berharap benda ni. Terus, nak berharap dia berakhir tu agak macam bukanlah mustahil. Tapi agak struggle sikit. Government nak settlekan benda ni kan. Cuma ni harap sebab tak yang bawah sebab dia tak sup di benda ni kan. Sebab kita orang masa dulu kita orang bukan belajar sangat. Agama tu bukanlah belajar sampai hadis-hadis. Saya dengar tadi dapat 4A 1B. Saya dengar 4A tu, ya Allah, ini bagus ni. Tapi kemudian pasal apa lah mereka ni buat lah. Masa tu saya dah cakap dengan mak. Saya cakap nak sekolah lah, nak sambung sekolah. Tapi biarlah sama dekat sini. Mak cakap tak boleh. Mak cakap ikut je Ustazah. Masa tu saya macam rebel sikit kan. Tu yang kena hantar laporan tu. Lama? Dekat Labuan lama? Labuan lama juga, dekat 2 tahun. 2 tahun? Oh ini 2 tahun sebab tak tobat-tobat lah ni. Tak degil ni. Ada orang tanya semalam Jumaat ke? Abuya tak sihat masa tu. Dia dah memang sakit. Jadinya dia memang tak solat lah. Cuma staff lelaki memang tak solat. Kita orang tak solat dulu. Bukan kita orang. Saya tak semayang lah. Saya tak semayang Jumaat. Orang lelaki memang tak semayang Jumaat. Memang tak solat Jumaat Confirm memang tak semayang Jumaat. Confirm. Ni memang bukan saya fitnah. Memang dari dulu dia orang tak semayang Jumaat. Lepas tu masa dah hujung-hujung dulu solat lagi tau. Solat lagi penuh. Tapi dah hujung-hujung tu dia orang dah jamak. Sebab pejuang kan tak ada rumah. Pejuang kan musafir di bumi Allah. Pandai dia berkelentung. Kita gunakan kita harus menunggang ya. Gitu. Kalau boleh tunggang sungguh ni. Dia orang jamak. Cuma ni apa yang saya ingat antara yang kebaikan. Actually benda tu ada juga kat luar. Macam solat tahajud yang tinggal. Okay. Tapi saya dengar banyak cerita ni. Solat tahajud ni memang diorang jaga sungguh. Solat tahajud memang kena bangun wajib tau. Dan puasa lah. Siapa yang tak puasa tu.
Semayang memang awal waktu kena selawat dulu. Before semayang tu 15 minit sebelum waktu memang kena selawat. Cuma bila saya dah kerja tu, kita semayang sendirilah kan. Kalau masa tu saya kerja, saya ingat yang betul-betul saya kerja dekat Labuan. Sebab masa saya dekat dekat country home tu kan saya kat belakang-belakang je. Ya yelah yang belakang memang tak betul. Belakang je. Bila umur 14, 15 tu saya dah dekat Labuan. Jadi saya dah kerja yang ke depan lah. Jadi kerja kat depan ni bila kita dah kerja, kita tak sempat nak semayang jemaah lah sebab ganti-ganti. Jadi kita ganti dekat surau lah. Tapi solat sangat dijaga lah. Solat jaga aurat sangat ditutup, bikin jaga betul. Tahajud, tutup aurat yang dagu, sokin. Waktu duduk dekat Labuan tu, aurat Muhammadiyah masih aman? Aman. Kita memang kena baca selepas solat wajib, solat ni fardu. Setiap salat fardu kan? Memang kena wajib baca zikir agung tu. Sampai sekarang mak saya simpan lagi. Itu kalau kena rush tu habis tu. Saya cakap, mak simpan mak. Nanti mak kena ketangkap dalam mak. Aduh. Itu tapi pada orang pegang sungguh Walaupun betul. kalau dia fatwa kan dia orang tak kisah. Sebab dia orang ni sangat pandai berpura-pura. Sebab saya ingat lagi masa zaman saya sekolah rendah agama At-Tahli. At-Tahli ni orang lama je tahu. Masa tu ada rush. Masa tu pejabat agama datang. Sebab sekolah tu kan tak berdaftar. Jadinya kita orang kena kumpul gambar-gambar Abuya tu bagi kat Ustazah. Jadi bila polis tu datang, tak adalah kat kita orang. Sama lah macam sekarang. Kau nak pergi bakar lah, nak pergi tanam lah. Oh, itu daripada dulu lagi buat macam tu juga. Dihakam lagi macam tu. Ini maksudnya benda yang boleh dibaca lah. Betul. Sebabnya benda tu kan dia kena diturunkan. Jadi kalau kita hafal je tak boleh lah. Dia kena ada buku. Jadi masa dalam tu juga kita tak ada baca Quran sangat tau. Kita banyak baca sajak-sajak tulisan Abuya. Abuya memang ada tulis banyak buku kan. Banyak tulisannya. So kita sebabnya dikatakan tulisan Abuya tu adalah tafsiran daripada Al-Quran. Jadi kita tak perlu baca Al-Quran. Saya ingat lagi masa tu nenek saya meninggal. Jadinya kita orang balik kampung lah. Nenek saya orang luar lah kan. Nenek saya meninggal, kita orang pergilah baca tahlil semua. Saya umur masa tu saya rasa dah 15-16. Saya tak pandai baca Yasin. Sedih kan? Sebab kita orang tak baca Yasin. Kalau baca sajak tahulah. Kalau nasyid Mawadah saya hafal. Suara tak sedap lah. Macam air tiba. Cumanya saya macam agak sedih lah. Sebab saya boleh ingat lah momen tu bukan, kita boleh baca Quran. Tapi saya macam orang lain kan berhafal. Hafal sebab kau selalu baca. Tapi saya tak baca, kita tak baca Quran, kita tak baca Yasin. Kita ada tahlil kita sendiri. Tahlil sendiri? Tahlil sendiri setiap Khamis malam Jumaat tu. Akan berkumpul baca tahlil. Ada air kat tengah, ayat Abuya ke? Ayat Abuya. Ayat Abuya. Lepas tu saya yang kena air kuku tu sebab saya ni kena degil. Jadi diorang paksa minum tu. Lepas tu kan semua orang kena minum lah lepas program tahlil tu. Itulah pengalaman. Dekat situ tak ada belajar kitab-kitab, tak ada? Tak ada. Cumanya hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi, Fatah Tamimi yang macam pergilah. Saya tak ingat lah exactly dia punya ayat kan, tapi dia cakap macam ni lah. Dia punya hadis tu yang kata pergilah mencari kemudian beritahu sekalipun kau merangkak di atas salji. Macam tu lah. Ayat dia lebih kurang. Hadis Nabi tu. Tapi saya ni masa tu kita orang, bukan saya je, kawan-kawan pun, bila kita follow je apa yang diberi kan. Jadi kita tak tahulah benda tu betul ke tak kan. Jadi kita follow je. Itulah saya cakap taksub ni memandu dengan akal. Kita sampai tak ada otak, dia tak ada fashion. Betul. Semua orang ikut je, follow je. Kena cerai-cerai, kena kahwin-kahwin, kena hantar sini ikut, hantar anak. Sama lah macam parent saya kan. Tak boleh kata orang lah. Parent saya pun macam tu kan. Sebab dia rasa macam itulah satu-satunya jemaah kebenaran. Kalau aku tak masuk, aku masuk neraka. Itu je.
Mulalah cakap yang pasal 23 jalan, satu jalan yang betul. Dia orang pakai dalil tu jugalah. Ada.